Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku berada di Rungun. Kenapa? 3, 2, 1. Tada! Sekarang aku nak main ni Extreme Park. Ini cabaran ada 3 kategori. Yang pertama untuk beginner, korang main dekat ni level 1 ni 1.5 meter lebih kurang ketinggian. Ada 15 elemen. Dan yang intermediate, korang naik dekat atas tu level 2 dengan level 3. Sini ada 9 elemen. Atas ada 6 cabaran. Dan last sekali korang akan naik level 4 untuk zipline ataupun flying fox. Daripada atas tu straight sampai ke sana 200 meter. Dahsyat. Assalamualaikum. 3 orang je. Are you pregnant, Tok? Kena confirmkan yang korang tak ada masalah ni semua. Lepas tu baru korang sign. Itu safety care. Kasut tak ada, korang boleh sewa kat sini. Helmet. Helmet lah. Okay, sekarang kita dah ready. Dah ready. Wah. Terus kita nak suruh water bag tu. Kan dia ada lubang. Okay. Cuba ambil, pegang CBD masing-masing. Buat keluar dulu daripada trolley. Naik tu, dia ada safety kot kan. Cara dia. Boleh? Boleh. Ya. Alhamdulillah dah selesai. Okey. Okey, beres. Sekarang easy. Next. Easy. Oh, hebat. Jangan bengkok. Apa, slow pun tak apa. Olok sikit tangan. Lutut sikit. Lembik lutut tau. Tak cakap itu lah. Sekejap. Dia jadi gayat tau. Sebab dia jadi panjang lubang. Okey, cantik. Apa ketok tu? Ha? Pakai sen. Kaki tegak, jangan sengit. Taklah, adik yang buat tegak. Tak. Terik. Tahu terik? Tarik. Tali atas, tu. Ni tarik sikit ke belakang ni. Tak jatuh. Gitu. Apa adik? Daripada ketinggian tingkat 2 bangunan, lepas siap 9 elemen ni kita akan naik atas. Ini tingkat 3 bangunan, last sekali atas untuk flying fox. Kaki lu jangan. Tangan. Kaki lu. Gitu. Gelok sangat korang. Tunggu tindik korang. Kaki tak masuk. Dia ketor. Senang. Ya. Okay dah, beres. Okay, next 9 cabaran. Sekarang kita nak tengok atas. Jom. Kita berada di level 3 bangunan. Oh, ni yang cabut tadi ni.
Satu je bang. Tak susah bang. Angan kuat sikit. Hujan. Pasti hujan. Dah mendung ni. Rasa emitik. Lagi mencabar tu, main tengah hujan. Sabur di hujang. Okey. Angan apa ni? Oh ni tu. Alright. Up. Okey, beres bang. Dapat. Okey, hujan lebat dah. Hujan lebat adik. Hujan lebat adik. Ha? Mana ada bawa baju dik? Nampak susah. Tapi memang susah pun. Tapi untuk orang yang dah expert macam aku, tak ada hal sangat ni. Kacang banget. Senang. Ya, tapi itulah buat hujan. Lebat ni. Okey, kita dah sampai ke checkpoint yang ke berapa ni? Okey dik. Tangan aku getah. Tapi bukan getah sebab takut. Kita getah sebab tadi dia bergolong-golong. Okey. Okey, dah sampai. Yes. Alright, cantik. Okey, last. Sangkut bola. Bola sangkut. Okay, sekarang kita berada di tingkat 3. Kali ikutkan ketinggian lebih kurang dalam meter kan kali 3. Tak apa, tak ingat. Tapi video memang cantik atas juga. Video memang cantik. Ya. Boleh tengok sungai. Okay, sekarang kita dah habiskan 15 cabaran. Okay. Sekarang tunggu flying fox tapi sebab kena hujan tu. Hujan jadi kita tunggu geda nanti pun kita jalan balik. Ya. Ya. Bapak tu gayak ke? Ha? Ya. Ini. Gede dah sikit. Bang. Abang turun dulu bang. Abang turun dulu kat sini. Ayo bang. Datang. Kita buat CVT dah. Lalu kamu kat sini. Okey, macam biasa. Jom. Sekarang kita berada di level 4 ni. Kita nak flying fox. Kalau nak ikut video, pegang setengah, pegang boleh je. Kalau nak lepas dua-dua pun boleh. Tapi kita tak ambil, awak pegang Atas. trolley tu ataupun pegang kabel ke, depan belakang ke tak apa. Pegang bawah dia. Pegang tali saja. Okey, baik. Kalau tak mau pegang pula tu lepas. Tapi jangan kita lepas, tiba-tiba kau sampai ni. Takut kita Lekat kan? langgar. Tali je lah. Uish, menyilu tu. Mana? Akak dia tu kan? Ha? Ya, pergi bang. Tak bersih. Kali bang. Allahu Akbar. Bukan pusing tak? Okey, pegang dua-dua Bawah sikit abang. Lihat lah. Siapa lu yang tu? Aku nak terjun dah ni. Siapa lu? 1, 2, 3. Ya Allah. Sedap. Kau tengok. Kenapa dia pusing? Ini nanti di Star Speedway. Kalau korang nak street dance boleh kat sini. Ini tempat street dance. Orang dua menyanyi. Ya. Balik. Ya. Towing. Oh, ni atas tak? Dah sini je. Turun atas. Lepas tu nak keluar macam ni?
Oh, dia lock dia. Okey, beres bang. Abang menunggu. Pusing belakang. Gitu. Alright. Alhamdulillah dah selesai flame fox. Dah selesai flame fox. Sekarang kita tengok abang pula. Mana abang? Okay, Alhamdulillah kita dah selesai cabaran 15 elemen dekat atas tu tadi. Dan flame fox pun dah siap, dah settle. Jadi kita dah boleh balik. So kalau korang nak cuba ataupun nak uji korang punya adrenaline, boleh datang ke Dinas Rungun Terengganu. Korang kena try. Harga dia memang sangat kurang. Sat.